Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Susulan penutupan sementara 6 sekolah di Terbadu Sarawak akibat cerebu, proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan secara dalam talian bagi memastikan pembelajaran murid tidak terjejas. Sekian berita semasa Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan keluar hospital hari ini selepas menjalani prosedur pembedahan Isnin lalu. Sekian berita semasa Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.